Lama tak muncul pun handsome lah. Alright guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celoreng. So guys, kita akan pergi kes ular. Terima panggilan daripada mangsa mengatakan ada ular di kawasan rumah lah. So dia kata ular hitam. Kita tak pasti lagi. Jadi kita pergi tengok macam mana keadaan dekat sana. So yang bertugas hari ni Ijat ada Muhaimin, Abang handsome. Dengan spek mata dia tak boleh tinggal lah. Masih? Okay? Okay lah? Mantap eh? Handsome boy? Tak. Lain macam yang sebelah sana? Jang? Okay Jang. Ya mantap. Ada seorang lagi? Kata-kata untuk hari ni ni Berani. kita orang memang kepala sempor memang. Kata-kata untuk hari ni kita nyincai ni Cik Asri ya. Cik Asri okey Cik Asri. Okay, sentiasa mantap kita punya pemandu Cik Taal di hadapan. Dia tak boleh nak kacau sangat Taal tu. Lagi salah pergi kawasan tempat lain pula lagi. So guys, kita tengok macam mana keadaan ular dekat sana. Harap-harap hari ni kita dapat tangkap ular tu dengan guna jari ya. Jeruk. Kita harap abang bomba kita sebelah saya ni dia akan pakai tangan je, tak payah pakai penjerut tau. Hai. Dua jari tau. Dua jari je macam cakap. Itu lalat. Itu imak khas lalat. So jom lah kita ke lokasi kejadian. Let's go guys. Abang mata kau nampak nyala ke? Oh dah. Nak tahu nyala. Kamera tak ada. Dah patut je, tak ada benda lah. Sampai dah? Ni ya? Ada mana? Oh ni. Okey, salah bang. Depan bang, salah. Oh sorry. Salah orang. Allah bang. Last nampak dekat mana bang? Last nampak di situ. Last nampak sini. Oh, apa? Hitam. Warna hitam. Ada. Dalam ni ya? Dalam ni. Tapi saya nampak dia ada di luar. Ha? Tadi saya nampak dia ada di sini. Besar kecil bos? Besar. Oh besar. Chalo, pilih dulu masih. Ada. Maksud tadi dia keluar yang sana sebab ambil anjing ada tadi menyala. So ada lubang saya tutup lah. Berapa lama lu? Hilang lah. Melarikan diri. Tak ada je. Sudah melalikan diri. Dah. Jenguk yang banyak ada. Tu. Duk Pakai PVC. Cecak. Oh, dia guna dia punya unit anjing ah. Tengok betul K9. Nampak lagi. Takut. Kalau kecil saya berani tangkap dia besar. Dulu ada empat ekor, 3 lawan Mati. Dah settle.
Berapa? Ini video kali ni tak ada jadi lah. Aduh, jambul aku okey lagi. Masih okey. Mantap lagi. So guys, ular tak dapat dikesan. Owner rumah pun dah gunakan dia punya himat. You mana lagi takut? Dia tengok you takut tadi. Saya tengok you takut. Takut anjing lagi oh. You lagi takut anjing dari ular. Oh yo, apa macam? So guys, tak dijumpai next video. Guys, nak jadikan cerita, pemanggil call kami semula sebab pemanggil nampak ular tu muncul semula. So sekali kami patah balik, ayah kami patah balik, dia main nyuruh pula. So jom kita tangkap ular tu sampai dapat. Aku cincang, aku masak lemak cili api geram. Ada? Tak bagi gerak punya? Oh, okey, sekejap. Okey, sekejap. Oh, dia datang situ ah. Oh, besar juga, sekejap. Okey, lepas, tak apa. Dia nak masuk lubang. Oh ya, baik. Oh, dah kena ni lah. Kena kapak lah. Dia dah kena kapak lah. Besar. Ada guni dalam tu. Patah. Belah dua ni. Masak tu lah. Main nyuruk lagi. Yelah, dia bawa saling kulit ni. Kilak aja. Bunting pelamin. Bunting pelamin. Jangan ucap ni. Apa dah? Jangan ucap. Tapi ni besar ni kan? Besar ni kat Fadul ni. Azan sikit. Aku gurau tadi cakap aku nak buat lemak cili api kat video aku. Betul dia siang terus. Dia siang terus. Alah, kesian. Tak apalah. Dari mana? Dah lepas? Dah, aku lepas? Okey. Tadi kita pusing tadi sana pun tak ada juga. Tak tahu dia mungkin dia nyuruk sudah banyak kali dah masuk lah. Anjing 3 ekor sudah mati. 1 ekor, 2 ekor, 3. Semua lari dengan mati sebab ular. Oh, dia kena ni lah. Ular mati, dia pun mati. Dia punya kubur lah ni. Ini baru mati aja. Saya rasa satu bulan aja. Sebesar macam ni juga. Satu lagi ni tau. Dia tempat sejuk kan. Sekarang musim panas. So dia akan cari tempat sejuk. Kolam air kan. Dia duduk dekat tempat sejuk. Memang musim panas ni ular banyak masuk rumah. Kena hati-hati lah. Okey bos. Okey. Tak nak balik? Tak nak balik? Tal. Ikan geli. So ya, alhamdulillah selesai bahas ular. Ular tu dia separuh badan dia dah masuk kat dalam lubang lah. Lubang tu kan. So owner rumah tu dia pegang dengan apa tadi? Skop eh? Dia terpaksa tekan sikit supaya ular tu tak bagi dia masuk ke dalam. Dan badan dia luka lah. Badan ular tu luka dan rasa dah tak selamat dah. Dah keok lah tu dah. Dah ajal dia. Dah ajal dia. Itulah, jangan main nyuruk lagi. Dah main nyuruk kan, orang dah marah. Kalau ikutkan apa yang dikatakan oleh pemanggil tadi, anjing dia ada 4 ekor, yang 3 ekor dah mati. 3 ekor mati. Kes ni lah, kes dia bergelut dengan ular tedung ni. Memang bahaya. Saya gurau je tadi nak buat lemak cili api, tapi dia dah siang terus lah. Aduh. Kita akan buang di tempat yang selamat lah. Ada kata-kata apa-apa pasal ular tadi? Kata-kata hari ni ada? Yang pun macam malu. Dia mau malu ni. Kenapa dia mau malu? Tak terkata kan? Dia tak terkata. Penat sebenarnya main kejar-kejar dengan ular ni. Dia main nyuruk. So okey Cik Asri. Ya, mantap selesai Alhamdulillah selesai untuk kes hari ni. Terima kasih kerana menonton video ni dari awal sampai habis.
InsyaAllah kita akan jumpa lagi di next video. Macam biasa teruskan like, share, komen aja. Kawan-kawan tengok Ijat Celor Empire. Assalamualaikum.